antara kelebihan Rejab ni sikit yang saya sebut. Antara kelebihan Rejab ialah Rejab ni bulan haram. Allah sebut dalam Quran dia bulan haram. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 ini bulan-bulan haram. Dalam bahasa Arab dia Al-Ashhurul Hurum. Allah sebut dalam Quran. Kalau orang tanya kelebihan Rejab, sebut satu tu pun cukup dah, kerana dia disebut oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa Rejab salah satu daripada 4 bulan haram. Sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah mengisytiharkan Rejab salah satu bulan haram dengan erti kata tidak boleh ada pertumpahan darah, peperangan dalam bulan Rejab, Muharram, Zulqa'dah dan Zulhijjah, sebab dia bulan yang mulia. Satu. Nombor 2, yang kedua, hadis sahih yang kedua tentang Rejab. Tadi ayat Quran, tak payah tanya sahih ke tidak. Rejab bulan haram, itu ayat Quran. Yang kedua tuan-tuan, bila masuk Rejab, kata para sahabat, kami sudah boleh melihat perubahan kebaikan dan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah mula tambah. Nabi dah mula tambah. Kalau kita sepanjang tahun ini duha kita 2 rakaat sehari, masuk Rejab jadi 4. Kalau kita sepanjang tahun puasa sunat kita Isnin sahaja seminggu, bila masuk Rejab kita tambah Isnin dan Khamis. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya ialah para sahabat melihat Nabi menambah amal ibadah bermula daripada bulan Rejab. Nabi menambah kebaikan bermula daripada bulan Rejab. Kemudian dia yang paling akhir Nabi letak pada bulan Ramadan. Ramadan pecut. 1 Ramadan Nabi mulakan pecutan.